Hari ini, warga SK Sumailang meraihkan seorang pemimpin, seorang pendidik dan seorang guru kepada sekolah ini. Describe GB in Bisalasa. 3 words. tegas, Hamimah. Punctual, berdedikasi, Kiada. remarkable, memimpin. Mulhimah. and I would say compassionate. Burung merpati terbang beriring hinggap sebentar di pohon jati. Jasa puan terpahat bening memimpin sekolah penuh bererti. Andai nanti terasa hening, nama dikenang kekal di hati. Mengalun suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi tiada pun terduga. Datang membawa harapan. Mendidik dengan penuh kesabaran. Memimpin tanpa jemu. Menjadi tempat kami Setiap nasihat menjadi panjang. kekal dalam ingatan. Di sini kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun khas untuk sahabat saya, Puan Rosnah. Menyusur pantai jalan berdua, langkah diatur bau dan dara. Tarikh dinanti tiba jua, inilah tarikh hari bersara. Terima kasih Puan Rosnah atas segala jasa dan sumbangan dalam dunia pendidikan negara. Tahniah Puan Rosnah. Kini tiba masanya rehatkan diri, lapangkan minda dari dunia pendidikan rasmi. Jasamu pasti tetap dikenang sepanjang hayat. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan bersama ahli keluarga dalam limpah rahmat dan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya dapat bekerjasama dengan Puan Rosnah. Ini seorang personaliti atau peribadi yang sangat baik dalam memberikan komitmen kepada kerjayanya. Jadi pada masa itu kami dapat membina satu tim pengurusan yang saya rasa antara yang terbaik lah. Hai, selamat sejahtera Puan Rosnah. Okey, sampai masanya cikgu nak tinggalkan alam sekolahan. Okey, saya nak ucapkan selamat bersara dan juga semoga cikgu sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga. Saya tak akan lupakan cikgu. Sebab cikgu adalah seorang guru besar yang sangat perhatian dan sentiasa memberi sokongan. So, dengan itu saya berucapkan terima kasih ya kerana menjadi guru besar yang ada sama saya. Okay, bye. Assalamualaikum Puan Rosnah. Selamat bersara saya ucapkan. Semoga Puan dikurniakan kesihatan yang baik dan gembira bersama-sama keluarga tercinta. Kenangan kita bersama di SK TBA 1 dan juga di SK 2 Simpang 5 akan tetap menjadi kenangan yang tidak akan saya lupakan. Okey, selamat bersara.
Saya sahabat Puan Rosnah mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rosnah binti Syafi'i yang telah berkhidmat sebagai seorang pendidik selama 30 tahun dan berakhir di Sekolah Kebangsaan Sungai Lang. Saya difahamkan beliau adalah seorang guru yang berdedikasi dan yang tegas. Walau bagaimanapun dia adalah seorang guru yang baik hati. Dan semoga dengan pesara ini Puan Rosnah tetap bergembira dan terus menjalani kehidupan seperti biasa. Moga dimudahkan segala urusan persaraan Puan. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih. Bye Puan Rosnah. Hai, Assalamualaikum Ibu. Selamat besar Ibu sempena 34 tahun berkhidmat menjadi seorang cikgu dan 9 tahun menjadi guru besar dalam mentadbir sekolah. Saya merasa bersyukur kerana ibu seorang yang sangat menitik beratkan dalam segi pelajaran, kerana ibu sentiasa memberi dorongan kepada saya dalam bidang akademik seperti UPSR, UPKC, PSRA dan SPM, dan alhamdulillah mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Dan ibu juga menginspirasi saya untuk menjadi seorang leader kerana ibu sangat hebat dalam mengendalikan hal-hal manajemen sekolah, dan saya berharap saya juga mampu menyambung legasi ibu dalam dari segi pentadbiran pada masa hadapan, dan saya juga berharap saya dapat menyambung pengajian lebih jauh supaya saya menjadi seperti ibu saya. Terima kasih. Selamat bersara buat ibu tersayang, seorang guru yang telah menabur ilmu, mendidik dengan penuh kasih sayang dan berbakti tanpa mengenal penat dan lelah. Segala pengorbanan, kesabaran dan jasa ibu sepanjang menggelar pendidik amat bermakna dan tidak ternilai harganya. Ramai anak didik berjaya hasil sentuhan dan keikhlasan hati ibu dalam mendidik. Semoga perjalanan besaran ini dipenuhi dengan ketenangan, kesihatan yang baik untuk ibu serta waktu-waktu indah bersara ini bersama keluarga tercinta. Terima kasih ibu untuk segalanya. Hai, Assalamualaikum Ibu. Selamat bersara. Tahniah Ibu kerana berjaya menjadi pendidik anak bangsa. Semoga kebaikan Ibu ini menjadi pahala Ibu di akhirat nanti. Ibu seorang guru yang bertanggungjawab, berdedikasi dan sangat perhatian kepada anak murid-muridnya. Ibu juga seorang ibu yang sangat penyayang dan memberi perhatian penuh kepada kami, adik-adik, sehingga kami semua dapat menimba ilmu kemenarga hati dan mencapai cita-cita kami. Semoga kebaikan Ibu ini menjadi kebaikan untuk kami dan semua anak murid semua. Dan ibu adalah role model untuk saya untuk menjadi seorang wanita yang berkejaya dan seorang ibu yang terbaik. Terima kasih Ibu. You are the best. Assalamualaikum kepada ibu saya Puan Rosnah binti Syafi'i. Selamat bersara. Semoga bersaraan ibu penuh dengan kebahagiaan. Hai Ibu, berjumpa lagi kita. Untuk kenangan manis masa kecil, banyak sebenarnya kalau diikutkan kenangan manis ni. Tapi apa yang kami rasa, walaupun untuk orang lain benda tu simple, bagi kami benda tu mendalam jugalah. Di mana pada hujung minggu, walaupun ibu kami ni busy dengan tugas hakiki dia tetap luangkan masa dengan kami, di mana beliau akan membawa kami ke taman permainan. Itu memang kira rutin lah setiap minggu, hujung minggu kami untuk beriadah. Itu memori kami masa kecil lah. Dari silap saya, dari saya darjah 1 saya ingat sampai saya darjah 6, adik-adik saya pun masih ke taman permainan. Dan yang menariknya, taman permainan tu masih ada lagi di situ lah sampai sekarang. Assalamualaikum isteriku. Hari ini bermula bab baru dalam kehidupan Nana akan bersara setelah lebih 30 tahun dalam tugasan bekerja mendidik dan sebagai pentadbir. Tiba masa untuk menikmati persaraan yang bakal
bakal Nana lewati. Ucapan tahniah abang ucapkan dengan segala usaha Nana sebagai guru besar yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi kepada sekolah dan anak didik dan juga guru-guru sekolah yang telah Nana menjadi seorang guru besar di tempat itu. Jadi seperti biasa, kita akan melalui hari-hari yang mana kita tidak lagi sibuk untuk bangun pagi, bekerja keras, memastikan segala tanggungjawab kita, segala tanggungjawab yang Nana jalankan berada dan berjalan lancar. Sekali lagi abang ucapkan tahniah dan selamat bersara. Semoga dengan besaran ini membawa lebih ketenangan dan kebahagiaan bagi Nana dan keluarga. Sekian, terima kasih. Scene 24, cut 3, take 34. Action. Jika Puan Rosnah sebuah buku, beliau buku penuh ilmu. Jika Puan Rosnah adalah bunga, Puanlah yang menceriakan suasana. Jika beliau masa, beliau mengajar kita menghargainya. Jangan lupa. Jika beliau adalah payung, beliau akan melindungi kami saat hujan. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara, setelah ku curahkan segalanya. Engkau pergi tak kembali. Selamat bersara Puan Rosnah. Sekedar berandai menetapi diri ini. Wujud agarmu di hati kami. Selamat bersara, Rosnah. Selamat bersara, Rosnah. Selamat bersara. Selamat bersara. Selamat bersara Puan Rosnah. Bagi pihak pentadbir sekolah, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rosnah atas segala jasa sepanjang berkhidmat sebagai guru besar. Segala usaha dan pengorbanan Puan telah memberi impak besar kepada kecemerlangan sekolah ini. Terima kasih. Selamat bersara Puan Rosnah. Kami ucapkan